Dalam mesyuarat jawatankuasa pelesinan sebentar tadi, kita telah bincangkan panjang lebar berkenaan dengan isu-isu penjajah, terutamanya penjajah yang melakukan perniagaan di bahu-bahu jalan. Jadi terdapat beberapa isu berkaitan dengan halangan lalu lintas, kekotoran dan juga isu binaan kekal yang menyebabkan terdapat masalah halangan di bahu jalan. Dan mesyuarat tadi pun telah membuat ketetapan bahawa selepas tamat bulan Mac, iaitu selepas Hari Raya Aidilfitri, pihak majlis akan melaksanakan tindakan penguatkuasaan kepada mana-mana penjajah yang berada di bahu-bahu jalan, khususnya di jalan protokol dan juga kawasan-kawasan yang menyebabkan halangan, supaya kita akan memastikan penjajah-penjajah yang berada di dalam kawasan daerah Kota Stark ini ditempatkan di kawasan yang sesuai untuk menjalankan aktiviti perniagaan, dan kita akan menyusun semula penjajah-penjajah ini supaya lebih teratur dan juga mengikut peraturan yang mana pihak majlis telah gariskan. Apakah tindakan penguatkuasaan selepas ini? Okey, peringkat pertama kita akan keluarkan notis dulu kepada penjajah-penjajah yang terlibat. Kita akan beri tempoh kepada penjajah untuk cari kawasan-kawasan yang sesuai untuk ditempatkan berpindah, dan kita juga mencadangkan untuk penjajah-penjajah yang terlibat memohon kita punya premis yang mana kita masih ada lagi kekosongan, dan insyaAllah selepas raya kita akan laksanakan tindakan penguatkuasaan itu dengan memindahkan penjajah tersebut ke tempat yang kita nyatakan sebentar tadi lah.